Masa pergi ke Nabai tu kita orang buat kerja gila. Pagi tu dah linyai pergi Latar Kijang, aku, Iman, Syika, semualah yang mana Zul tak naik lah masa tu. Jadi petang tu kita orang pergi masuk ke Jalan Berumut. Punya lah, tanya Abang Tom kata okey. Iman yang angkut bini dia, anak dia. Aku bayangkan Daud masa tu baby lagi, berokong dengan Iman. Kemar okey, Kak Dor kata okey, Kak Dor pula kata okey sebab Abang Tom kata okey. Mizi yang bawa anak kecil semua. Belum cerita Kak Lily yang bawa anak dia semua. Masing-masing pakai kasut semua tak sesuai. Hara air, mengandung air semua. Lunyai air dalam sedap lah beranyut. Masa nak melintas tu, dengan yakinnya Tok Ketua cakap aku, Dorin, kau pacak kaki kau jalan kat sini. Okey bang. Aku turun pacak kaki. Aku angkat kaki belakang. Aku terus hanyut air kelak. Laju nak mampu tak ada makna Dia memang best lah, pengalaman tu best. Walaupun air banyak, bontot aku sakit jugalah, kena batu. Yalah, muatan berat kan. So dia punya daya kepung taklah banyak mana kan, tenggelam jugalah. Tapi nice lah, seronok. Masa nak melintas, nak ambil gambar tu, Kak Lily dengan Tok Ketua kan, Angan selamatkan bini, sebelah selamat anak. Masa minta paut kat dia, mulut tercokeng juga, pegang rokok. Pegang rokok, selamatkan rokok. Momen tu memang wow lah, win lah. Untuk aku banyak floating sama dia lah. Memang rasa dunia ni tak larat. Bila Hafiz tunjuk gambar aku, terdampar macam dugong. So kita orang ambil kesempatan sebab dalam bulan Syawal last year masa tu, kita photoshoot lah sebelum habis. Gambar baju raya masing-masing. So kenangan best lah, boleh kata seronok lah. Hell of experience. Dengan bawa anak, memang kalau ingat balik, gila lah. Memang masing-masing jaga satu sama lain. Walaupun budak-budak tu boleh bawa diri dia sendiri, tapi macam Yunus dengan Sulaiman, dia orang pegang dia je, dia biar kaki dia jeli supaya dia macam main kan. Ada orang dah tak larat dah. Aku pula satu hari tu, kali tu air tolak, aku dah tak boleh nak berhenti dah. Aku tahan kaki aku, lutut aku longgar, tergolek lalas. Imai tarik tudung aku, koyak tudung. Itu je lah cara dia boleh stop aku. Kalau tidak, entah kena mana, entah aku pergi. Air laju gila. Tapi pengalaman lah, kita orang memang tak dapat sampai ke hujung Latar Berumut tu sebab air terlalu kuat, terlalu laju. Kita orang dapat dekat dia punya entrance je. Itu pun dah cukup seronok lah, kenangan semua lah. Thanks everyone, such an experience. Terima kasih banyak. Lupa pula, masuk pukul 2, pukul 6 nak ke pukul 7 baru keluar. Bintang-bintang sungai Zakoma terekam. Aku ingatkan korang dah nak kena rescue. Bajak.